Ibu ayah nak mula simpan emas untuk anak-anak kan? Ini apa yang akan berlaku bila ibu ayah dah berjaya adakan 100 gram emas yang pertama untuk anak yang tersayang. Contohnya, kalau ada 100 gram emas, tahun 2022 nilainya sekitar 27,700. Tahun 2023 dah jadi 33,300. 2024 naik lagi jadi 41,000 lebih. Dan 2025 naik jadi 61,000 lebih. Dalam 3 tahun sahaja, kenaikan emas lebih 30,000. Sebab itu, kita kena cepat-cepat mulakan simpanan emas untuk anak-anak kita. Untuk ibu ayah yang mula simpan emas untuk raya tahun ni, untuk anak-anak, 2 tahun lagi ibu ayah akan tengok emas anak akan dah jadi makin mahal berbanding hari ni. Jadi jangan biarkan duit raya anak-anak habis macam tu saja. Tukarkan kepada emas dan fokus gunakan untuk cukupkan dana pendidikan anak-anak. Lepas dah mulakan simpanan pertama anak dengan duit raya mereka, ibu ayah boleh teruskan konsisten menabung emas untuk anak-anak walaupun hanya 100 saja setiap bulan. Sikit-sikit tak apa, yang penting mulakan hari ini dan kemudian cuba untuk konsisten. Untuk lebih ilmu simpanan emas, teruskan follow saya.